penagih dadah makin ramai, tambah dengan P lah, dengan macam-macam benda yang memabukkan, pening pada pihak keselamatan. Tu bala berlaku. Di antara bala umat akhir zaman, naik harga barang-barang. Kau naik semua, minyak tak naik, pak lain naik berlaku. Tak bala lah tu. Kita kata amalnya kita gempa bumi tak ada, tsunami tak ada, jangan apa lagi bala. Tak, kalau mati bahan di dadah, kalau isak gang, minyak tina, daun ketung, beriuk cok abi kapung wakil. Tak, dah mati lagi, mati sebelum mati. Bala tu. Anak-anak jahil hukum hakam agama, ibu bapa tidak memberi contoh sebagaimana yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Bala tu. Masing-masing kerja harta dak ingat ke surah bala. Nah, tu bala dah tu. Bala guana lagi. Nah. Apabila dibiarkan perkara mungkar, maka doa umat Islam tidak diperkenankan. Nah, kita doa jugalah sampai panjang 3 gebor seseko. Masing-masing baca doa ni, duduk depan Kaabah, depan Hajar Aswad, Hijri Ismail, Maqam Ibrahim, duduk dalam radah, warna tak jadi apa. Dalam suatu hadis Nabi SAW telah berpesan, wallazi nafsi biyadi, demi diriku yang berada di dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Kamu mestilah menyuruh orang berbuat ma'ruf, dan kamu mesti melarang manusia daripada melakukan kerja maksiat, mungkar dan dosa. Aw la yushikanna Allah an yab'asa alaikum azaba, ataupun hampirlah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan ke atas kamu akan azab. Summa la tada'unna, kemudian kamu semua berdoa kepada Allah ketika kamu membiarkan maksiat bermaharajalela, fala yustajabu lakum, Nabi mati ayat, maka pada ketika itu tidak diperkenankan bagi doa-doa kamu. Sekarang doa umat Islam hampir dah tidak diperkenankan. Doa untuk guru jadi tawa dah, doa orang alim pun jadi tawa dah. Tak usah kata doa JKK, habis jadi tawa. Kerana kamu membiarkan perkara mungkar di depan kamu, sedangkan kamu mampu untuk mengubahnya. Itu kalau kita membiarkan, kita tidak terlibat. Tetapi umat Islam akhir zaman ni majoriti terlibat sendiri dengan perkara mungkar. Bila disiarkan rancangan akademi fantasial, semua keluarga dengan tok, dengan toknya, dengan anak, adik, kakak memberi sokongan kepada penyanyi masing-masing. Bukan lagi biar terlibat terus. Drama Hindustan, dak buah Hindustan dalam TV, beli kaset pasang dalam radio. Orang kata pasang Quran, minta maaf Quran dak main Quran nafsu kata. Dak apa time puasa, dia puasa dulu. Dak ya puasa lagi cerah lanjut belaka. Dak kaki Hindustan, Tuhan menyanyi tu Hindu, sembah berhala. Dah ra'i ke dia lah. Dah Quran mu tak mau dengar, mu nak dengar Syahrukh Khan Hindu Pariam menyanyi. Nak tak payah raya, tunggu tai pusang, tunggu di Pabali, waktu pak. Nak ni tak kena. Patut nak rahmat daripada Allah, nak keampunan daripada Allah. Kita sendiri terlibat dengan perkara mungkar. Buat petah joget turun habis, uluk turun. Surah bira rumah dak pergi. Petah joget buat habis turun. 3 lapis parking kereta. Tengok orang joget, tengok orang nyanyi, tengok orang main. Tak. Siapa anak tidurlah atas riba sampai serebang apa ada. Dok lenggok ke bunga api, ta juga ke payung terjun. Dok lalang kelak terjun. Nah. Tengok ke muka anjing najis mughallazah. Orang kata wa nazaruka ilal wajil alim khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fiha fi sabilillah. Kau lihat, kau renung muka ulama-ulama lebih baik daripada engkau beri 1000 ekor kuda pada sabilillah.
Kita dengar hadis ni suruh tengok muka ulama, kita pergi tengok muka anjing. Nak berderang habis anak beranak. Nak tak masuk akal. La yutasawwaru fil aqli wujuduh. Tidak tergambar pada akal boleh berlaku hakikat begitu pada akhir zaman. Orang suruh tengok ulama, dia pergi tengok anjing. Dan awak guna ke dia? Kalau kucing boleh tahan dah nanti. Mughallazah teru. Iza walagal qalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'a. Bila anjing tu menjilat di dalam air beldi kamu, kamu kena basuh 7 kali. Nak? Awak guna. Ke-32, sihir, yakni mengamalkan ilmu sihir dan mengajari akan dia sihir. Bukan silat mata. Sihir ni haram dengan ittifaq ulama. Sihir. Silat mata lain. Silat mata orang nak tubik dalam baju waktu. Sihir ni orang boleh hilang, orang boleh putus dua, waktu sihir. Kalau pertunjukan haram. Tapi yang paling besar, sihir digunakan untuk buat khianat kepada orang. Buat sakit ke orang apa semua. Sihir berlaku dengan izin Allah. Daripada zaman Nabi Sulaiman berlaku sihir. Yang pandai sekali sihir jin Ifrit. Jin Ifrit tu guru dia. Dia tu guru David Kopufi, jin Ifrit. Kalau buat khianat ke orang 2 kali dosa. Buat tunjukkan saja 1 dosa dah. Kerana orang tengok hebat ilmu manusia, lupa kebesaran ilmu Allah. Kalau guna untuk buat khianat ke orang pula, siapa sakit orang dan sebagainya, maka 2 kali dosa berlipat ganda. Zaman Nabi ada sihir, tak usah kata zaman kita. Wujudnya sihir sehingga Nabi SAW berpesan, jikalau kamu nak tidur pada waktu malam, bacalah sekurang-kurangnya mu'awwizatan, iaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, dan tiup pada tapak tangan dan sapu pada tubuh. Mudah-mudahan kamu tidak akan kena sihir orang. Tak kena sihir, khianat orang. Tak. Sebab kalau sihir ni jaga tak jadi apa, jaga. Kita orang kaya, kita boleh jaga, boleh luar kat pintu pagar, boleh halang sihir. Tak usah kata sihir budak-budak kek bahan wah pelang tak boleh nak kerja dah. Jaga. Tidur pula tu jaga. Lagi pula ngejaga-jaganya sihir. Nabi pesan, tidak ada pelindung melainkan perlindungan daripada Allah, daripada sihir dan khianat orang. Siapa yang terlibat dengan sihir di masa lampau wajib bertaubat pada malam ni juga. Dia bukan ahli sihir, tapi dia pergi kat tu bomoh hak main sihir, hak main keris musing, hak main korak keris, hak main merambut mati bunuh. Tak. Malam ni kena taubat juga, kerana dosa sihir termasuk dalam syirik, bersekutu dengan syirik. Ke-33, melupakan Al-Quran yang telah dihafazkan akan dia, yakni dengan sengaja. Sengaja tak boleh mengingatkan ayat Quran, maka inilah maksudnya haram, dosa besar, melupakan ayat Quran yang telah dihafaz. Ke-34, membakar hayawan, bakar binatang. Binatang hidup lah, binatang mati tak apa. Penyakit macam penyakit kuku dan mulut lembu, mampu bakar dia, dibakar. Tak apalah bakar, mati dah. Hak hidup tak boleh. Inna nara, kata hadis, la yu'azibu biha illallah. Sesungguhnya api itu tidak boleh membakarkan, mengazabkan dengan api melainkan Allah seorang juga. Kerana tiada yang menyeksa dia dengan api melainkan Allah Ta'ala yang menjadikan ikan api. Allah Tuhan punya api, yang mencipta api. Allah saja yang boleh menggunakan api untuk membunuh, membakar dan sebagainya. Kita menggunakan api untuk manfaat saja. Bakar bak nyamuk boleh, bakar nyamuk tak boleh. Kita panas ke nyamuk, kita bakar nyamuk, haram. Pakai semua tak apa, lain. Terbuang, bakar, haram. Asap tak apa. Kita bakar, kita pergi kena asap, dia pun lari, tak apa. Tapi pergi kena api sampai mati dia, haram, dosa besar. Semua kata bakar dengan suat khabar, ambil suat khabar, bakar habis sekarang semua kata. Tiap-tiap mereka yang membakar hayawan akan dibalas di akhirat nanti, sebelum dibalas sesama zalim manusia. Semua kata-kata aku kenal muka ni lah bakar ke itu. Mereka kata ya sungguh, sekian bulan ada catat belaka. Maka semua kata tu Tuhan beri peluang bakar kita semula di padang mahsyar sebelum masuk dalam syurga dan neraka. Balas dulu. Hak tu selok dah kita.
Boleh tikus curah minyak gas, ubuh api, buka berakat. Bunga api. Masuk dalam rumah orang. Dah bunga api, jadi bunga api, tikus terbang. Nak bunuh dengan cara baik. Bunuh dengan cara menyeksa dari walaupun binatang yang disuruh bunuh, seperti kala, ular dan seumpamanya. Iza qatatum fa ahsinul qitlah, apabila kamu nak membunuh pada perkara yang dibenarkan oleh syarak, kata Rasulullah, maka baikkan kelakuan bunuh. Ke-35, enggan perempuan daripada suaminya dengan tiada suatu sabab. Buat ni pula. Enggan perempuan daripada suaminya dengan tiada suatu sabab. Suami panggil tak boh. Suami ada hajat tak boh. Kerana sabda Nabi SAW, "Iza batatil mar'atu hajirata firashi zawjiha la'anathal malaikah hatta yusbiha." Apabila bermalam seorang perempuan pada hal meninggalkan tempat ketiduran suaminya, nescaya dikutuki oleh segala malaikat akan dia perempuan hingga waktu pagi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, orang perempuan ni dia haram tinggalkan suami tidur seorang, sekalipun dia pergi tidur luar, dia pergi tidur dapur dalam rumah yang sama, dalam keadaan suami dia tak memberi kebenaran. Haram. Apatah lagi kalau dia balik rumah mak ayah dia tanpa kebenaran. Tapi kalau dia balik rumah mak ayah dia, suami tak ada di rumah, maka dosa dia tidak besar lah. Kalau suami tak izin, suami kata tunggu rumah lah, kita tak ada di rumah ni, dia pergi balik juga rumah mak ayah dia tidur di ni. Haram juga. Bukan haram kerana mengkhianati suami, haram kerana dia tak petah pergi keluar juga. Tapi kalau suami ada di rumah hingga balik lari juga, lebih besarlah dosa. Maksudnya, apabila suami ada hajat, maka wajib isteri itu melayani kehendak suami, melainkan pada ketika uzur, iaitu haid, nifas, ataupun sakit yang mudarat, apabila melayani kehendak suami. Tapi sekarang bahaya dah. Dia akan buat satu akta apabila suami ada hajat untuk tidur bersama isteri itu tak suka, isteri itu boleh ripuk, suami boleh dicah rogol. Sekejap lagi ramai lagi Tok Imam, Tok Bilal bang tagap lagi. Mana Tok Bilal, Tok Imam power. Ini jadi macam sistem ataupun hukum-hukum yang tidak ada berkaitan dengan agama Islam. Ini adalah sistem penjajah barat. Nampak? Dalam munakahat ataupun kehidupan perkahwinan umat di barat, dia sama rata hak dia. Maknanya isteri boleh mengadu. Kalau tak suka, suami dia tetap bersama ataupun melakukan persetubuhan dengan dia report, boleh takak suami. Ni sekarang ni nak buat di negara umat Islam pula. Diimport daripada hukum-hukum barat yang bercanggah dengan hukum Islam. Terang-terang, padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami itu adalah menguasai kaum perempuan, iaitu isteri-isterinya. Kalau suami nak, maka wajib ditunaikan walaupun tengah duduk atas dapur. Dalam hadis yang lain Nabi kata, walau kanat 'ala tanur, sekalipun isteri tengah duduk dapur, suami ada hajat, kena berlari unggar masuk dalam bilik. Tinggallah kuali, tinggallah pinggang, tinggallah segala apa di dapur. Ini. Tapi pesen barat tak boleh. Dia kena suka sama suka, maka sah hubungan jenis. Kalau isteri tak suka, boleh cah rogu. Allah berat dan lagi. Kau lama kau berat, dipanggil Islam liberal. Maknanya mengimport segala benda yang dikira baik daripada negeri-negeri kafir yang tidak beriman, dicampur aduk dalam hukum-hukum Islam. Semakin terhaki satu hukum demi satu hukum, akhirnya tinggal satu saja dalam hadis kata, iaitu solat. Hak lain tak buat, semayang sahaja. Dan akhirnya pakat tak solat. Ketika itu disebut di dalam kitab-kitab umat Islam berzina macam lembu kambing di tengah jalan. Wak tengah jalan tu. Ni dekat dah masa. Mestilah kita kena pergi suami kita. Seorang perempuan dia pergi tanya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni sepupu aku dia masuk minang aku. Sebelum aku setuju nak jadi isteri dia, aku nak tahu dulu benda hak-hak suami yang aku wajib tu nak.